panas. Jadi saya makan roti bakar dulu dengan minum air lah. Yang lain-lain cerita, yang penting makan dulu. Okay, Assalamualaikum. Pagi ni kita dekat Bukit Jalil. Kita ada Distinguished Gentleman's Ride pagi ni. Tengok dress up. Ni dress up. Motor dress up. So agak ramai pagi ni dan panas. Mana duduk panas. So kita berkumpul start pukul 8.30, roll out dalam pukul 9 ke Heritage KL. We are going to Heritage Village. Alright? Biar penat berdiri tapi jangan pernah penat memberi. Biar lelah terduduk tapi jangan pernah penat membentuk. Ingat, hari ini kita ada tugas untuk merangsang semua masyarakat berkenaan prostate cancer sempena The Distinguished Gentleman Ride 2026 Kuala Lumpur. Macam bunyi lebah. Kita belum start tapi kita dah berpeluh berpeluh untuk rakyat. Macam bersukan. Sini kiri. Sekarang kita nak roll out dan pergi ke motor. Jom cari motor kita mana. Depan lagi. So ada dalam 700 orang juga hari ni. Tapi aku risau dengan motor aku. Tiba-tiba pagi tadi mati hidup. Let's go. Oh ada kat sana. Dah barang dah.
belum cair lagi, still standing. Okay lah. So how about the ride? Okay je sebab tak jauh. Dan tapi hari ni panas sikit lah cuaca. Kalau macam semalam okay, sebab semalam mendung. So ramai gila tak kita ride? Ramai. Dan paling senang nak cari saya lah sebab saya pakai paling menyelah. Warna pink kalau tengok yang lain tak jumpa, cari pink. Boleh jadi marshal jalan. Yes, okay, memori pun nak habis. So kita just shot pendek je. Mungkin lepas ni mungkin ada certain skate event ke apa, tak tahulah, cabutan bertuah ke apa. So nanti aku just rakas sikit-sikit. Kalau tak, aku sambung dengan handphone je. A very special appreciation goes to the amazing photo people event. For awareness for fathers, brothers, husbands, friends, men who are still silent, driving, and ladies for yourself. Apa pakai helmet ni? Damn. Nak habiskan Alhamdulillah, majlis telah berjalan dengan lancarnya. Kami sudah makan. So nak balik rumah. Jom. Kita dapat t-shirt. T-shirt. Tapi dapat satu je. Saya tak ada pun. Okay, kita habiskan kat sini. Just video pendek je sebab memori nak habis. Alright. Assalamualaikum. Ciao. For the next ride.